Okey, soalan 8, 2022, paper 1. Kerja 3 menunjukkan graf taburan normal piawai. Ini berkait dengan taburan kebarangkalian lah. Okay, first dia cakap taburan normal. Taburan normal is all about the graph itulah. Okay. Alright, so apa yang dia nak? Pada Raja, 3 lorekkan ke rantau atau rantau-rantau untuk mewakili inilah. Okay, how do you draw the rantau? The shaded region lah. Okay, now P, Z is got modulus A. Okay. Apa maksud ini? Alright. Maksud dia boleh jadi positif ataupun negatif. So that means kita boleh pecahkan kepada 2. So P, Z kita ambil yang positif, lebih besar tu sama dengan A. Okay. Atau satu lagi, P, negatif Z, lebih besar tu sama dengan A. Alright. So yang ni tak ada masalah sebab dia memang dah positif. Yang negatif ni, kita kena jadikan dia positif sebab dia ketaksamaan. So ketaksamaan yang negatif jadi positif. Bila negatif jadi positif, dia punya what do you call ketaksamaan, inequalities must change the direction. Okay, lebih besar jadi lebih kecil atau sama dengan A. Okay, now you lorek. Okay, yang ini lebih besar daripada A. A dia kat sini. Oh sorry, another one I forget. Yang ini positif dia kena jadi negatif juga, right? Okay. Now you can see the positive A is here, and then dia lebih besar. Kalau lebih besar, of course ini kawasan dia lah yang lebih besar. Okay, and one more is negative A, which is here, negative A. So Z dia lebih kecil. Kalau lebih kecil, bakal kawasan sini. So inilah jawapan dia. So kita lorek kawasan sini and also kawasan sini lah. Okay. Alright, next. Yang B. Pajak 4 menunjukkan graf taburan normal piawai. Once again, taburan normal as well yang dibahagikan kepada 3 bahagian yang sama lah. Bila dia cakap normal piawai, cikgu jelaskan sikit lah yang normal piawai. Maksudnya sini akan jadi Z, here will be FZ. Okay, the mean will be 0. Okay, that's what you mean by taburan normal piawai lah. Okay, yang pertama dia nak nilai K. Okay, how do you... And then another info yang kita ada sini, dibahagikan kepada 3 bahagian yang sama. So, bila dia cakap 3 bahagian yang sama, that means here is 1/3, here is 1/3, and here is 1/3 lah. Okay, sebab dia dah bahagikan kepada 3 bahagian. Okay, so dalam kes ni cikgu, sebab kalau kita nak rujuk jadual, you have to take perpuluhan, right? So 0.3333 lah. 0.3333. So better take 0.333 macam tu kan. Okay, next dia nak nilai K. Alright, so what I can see here, kawasan sini dia punya kebarangkalian adalah 0.333. So of course I can find the K straight away. Just rujuk dia punya what do you call jadual taburan normal lah. Okay, cikgu buka dulu taburan, jadual taburan normal. Okay, is where is my note? Okay, over here. Okay, here. Alright, so kita boleh tengok sini. Okay, yang buat hari tu tak padam-padam lagi. Alright. So here, you have to find where is 0.333. Okay, ingat. Yang dalam sini semuanya adalah kebarangkalian. So the one 0.3333 is the kebarangkalian. So maksudnya kita kena cari dia punya K. Okay. So meaning to say, yang jadual tadi kan, ni. Yang kita ada ni, kebarangkalian dia 0.3333. So yang kena cari tu K. So in this case, yang ini bila kita ada kawasan sini, so directly, kita boleh dapat direct dia punya K, which is the value for Z lah. Okay, ingat lagi, cuba terangkan balik semula. Value Z is here. Okay, so kena ambil yang bahagian sini untuk perpuluhan yang pertama. Ini perpuluhan yang kedua dan yang kat sini untuk perpuluhan yang ketiga untuk value Z value. Okay, so now let's find where is 0.333. Okay, itu adalah kebarangkalian. So cari 0.333 is where is it 0.333. Okay, so of course kena ambil yang ini boleh, tapi kena ambil lebih tinggi sikit. So the best is this one. This one cannot sebab dia dah kurang. Remember we want 0.3333.
So this is the best, okay. Kena ambil lebih sikit dah. Kenapa nak ambil lebih sikit? Kan kat sini kita nak tolak nanti. So we must take this one 0.333. So remember yang tolak tu yang perpuluhan terakhir. Yang kat hujung-hujung tu yang kita nak tolak. So tolak dia berapa? Tolak dia 6. But then 6 tak ada. So the nearest is 7. Okay, 7. Sorry. So the nearest is, sorry. Kita nak 0.3333. So the nearest is not 7 and 4 actually. So kalau 7 dia, kalau 7 dia jauh sikit. So better the nearest is 4. Okay. Because we want 0.333. So the answer for the Z is 0.431. 0.431. Remember that, 0.431. Okay. So back to the question. Okay, back to the question here. Alright. So, macam saya cakap tadi, 0.333 tadi kita ada rujuk jadual taburan normal. So we get 0.431. So the answer is 0.431 lah for the K. Alright, next. Mood bagi bahagian A. So mood bahagian A ini bahagian dia, ini kawasan dia, right? So mood adalah yang tertinggi. Okay, so the paling tinggi adalah kat sini. Kat sini. So the answer is K, right? I mean negative K. So which is negative 0.431 lah. That's the answer.